Almost sebulan aku pakai monitor ni. AOC QD OLED Q27G4ZD, 26.5 inch screen size, OLED panel, 1440p resolution, 240Hz refresh rate with 0.03 ms response time dan display HDR True Black 400. It is one of the cheapest OLED 27 inch monitor dekat market sekarang. Plus kalau beli monitor ni siap free headset worth 259. Not bad demi offer. Tapi semua ni aku nak letak tepi dulu. Yang paling penting first ialah pasal performance dan second dia punya burn-in issue. Aku nak sentuh pasal burn-in dulu. Warranty AOC dah ada bagi 3 tahun jaminan, termasuk dia cover burn-in sekali. Kat sini lega sikit lah. Plus kalau korang tengok ni dekat OSD menu dia ada OLED settings macam auto warning, pixel refresh, thermal protection dan banyak lagi. Benda ni specifically adalah untuk protect OLED panel ni. Kualiti gambar pula macam mana? Kualiti gambar dia memang superb. OLED panel kan visual cantik, color cantik. Apa-apa game pun yang aku main color dia memang naik. Yang paling aku suka dia punya black tu. Bila aku masuk kawasan dark area betul-betul gelap mat. If terlalu gelap kan boleh je kalau nak boost dark area. Lepas tu untuk kerja kreatif kan nak main color tak ada masalah. Dengan sRGB 100% dan DCI-P3 99% tak ada masalah untuk kerja design dan video editing macam aku. And banyak lagi lah function yang bagus dekat monitor ni. Contoh ada adaptive sync, boleh elak skin tearing, ada AOC low input lag, dia minimize video processing dan kurangkan delay pada mouse dan keyboard. Ada juga flicker free teknologi untuk protect mata kita. Kalau korang tanya aku kan berbaloi ke tak nak beli monitor ni? Yes, bagi aku berbaloi. Harga 2499 QD OLED 240Hz refresh rate dengan free headset. Yes, memang berbaloi.